Kami akan membeli semua watak Supersonic dengan $1 dalam GTA 5. Ada pasar lambak dengan semua watak Supersonic hanya dengan $1. Adakah kita akan berjaya membeli semuanya untuk mendapatkan Supersonic Legenda yang bernilai lebih daripada $1 juta? Jom kita mulakan. Aduh, jatuh. Ada orang yang jatuh di tempat-tempat, ada orang yang terperangkap dengan hila, ada orang yang tertipu dengan penipuan. Dan saya memang suka jatuh. Ia sentiasa menjadi salah satu perkara kegemaran saya. Terus jatuh tanpa henti sampai akhirnya mendarat di pasar lambak terbaik dalam sejarah. Oh ya, inilah pasar lambak untuk semua watak-watak Supersonic. Bisonic, Supersonic, Super Tails, Super Knuckle, Super Amy, Super Shadow, Super Shin, Sonic memang kacak. Supersonic Transformer. Apa benda ni? Fleetway Sonic, Supersonic Hodo, Super SPO, Super Silver, semuanya ada. Super Metal Sonic. Dan tunggu, itu aku. Itu Super Leon. Memang hebat. Hari ini, aku tak buat silap datang tanpa duit. Hari ini, aku bawa $1 dan kau adalah Super Eggman. Kau pun dalam bentuk super kau. Sudah tentu, Leon. Selamat datang ke pasar lambak super aku. Seperti yang kau boleh lihat, semua watak Sonic ada di sini dalam bentuk super mereka. Dan yang terbaik bukan sahaja aku, ada semuanya. Malah setiap satu daripada mereka sangat murah. Tunggu, murah maksud kau berapa harga setiap satu? Aku ada tawaran istimewa di mana setiap satu hanya berharga $1. Itu bermakna aku dah boleh beli Super Leon. Oh ya, dolar pertamaku untuk kau Super Leon. Dah beli. Dan aku akan guna sekarang juga. Memang hebat. Sekarang aku dah tak ada dolar langsung. Tapi aku dah ada satu super dan aku pun jadi super. Memang terbaik. Itu sebab kau tak bagi aku habiskan cerita semuanya. Kalau kau beli semua watak super yang aku ada di pasar ni, kau akan dapat Supersonic Legenda ni secara percuma yang bernilai lebih $1 juta. Apa? Serius ke? Hebatnya. Aku kena dapatkan je sekarang juga. Tapi, alamak, aku tak ada duit langsung. Aku dah jadi sangat miskin. Dr. Eggman, kau tak boleh tolong aku sikit ke? Aduh Leon, baiklah. Aku akan tolong kau macam biasa. Aku akan bagi kau $1 dari duit ni kalau semua orang yang tengok video ni subscribe. Aku akan bagi kau $1 lagi kalau semua orang tekan like, dan aku akan bagi $1 terakhir kalau semua yang tengok ni komen perkataan Supersonic. Itu memang hebat, Dr. Eggman. Kau tak tahu apa yang kau dah buat, kau akan terkejut nanti. Cepat, mulai sekarang, kau cuma ada 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ni dan aktifkan loceng supaya kita jadi kaya. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Supersonic di ruangan komen, kau pun boleh dapat duit. Jadi kalau aku di tempat kau, aku akan cepat-cepat. Masa dah nak habis. Tidak. Beritahu aku, macam mana? Aku layak tak dapat dolar itu? Atau macam mana, Dr. Eggman? Sebenarnya memang luar biasa. Semua orang dah tunaikan janji. Jadi ambil nih $3 kau. Oh ya, inilah duit betul. Aku nak tengok watak mana aku boleh beli. Baiklah. Aku kena pilih watak mana yang paling bagus untuk dibeli. Dan aku rasa aku dah pasti watak mana aku nak beli. Aku akan terus pilih tim Supersonic. Supersonic dah dibeli. Super Tails kau memang hebat. Jadi, kau pun aku beli juga. Dan terakhir, Super Knuckles dengan segala kekuatan kau, dibeli. Sekarang, aku nak pergi kumpul duit lagi. Jangan jual mana-mana pun. Dr. Eggman, semua ni mesti jadi milik aku. Jadi, kawan-kawan tersayang, kita berkumpul di sini untuk buat banyak duit. Pertama sekali, Tails, kau memang bijak. Mesti kau boleh fikir cara nak baiki sesuatu dan dapat banyak duit dengan kuasa luar biasa kau. Sudah tentu, Leon. Jangan ragu. Aku pasti boleh lakukannya. Knuckles, kau kena sertai mana-mana pertandingan kekuatan, cuba kalahkan siapa saja yang ada dan ambil semua duit mereka. Badan kau memang kuat gila. Oh, ya Leon. Dan dengan bentuk super aku, lagi senang aku nak buat semua tu. Dan kau, Supersonic kesayangan aku, kau ada semua kuasa yang aku inginkan. Gunakanlah dengan sebaiknya. Menanglah satu perlumbaan dengan kelajuan kau yang dipertingkatkan dan dapatkan duit yang banyak. Aku suka cara kau fikir, Leon. Itulah yang aku akan buat, oh ya? Baiklah kawan-kawan, dan aku pun ada bentuk super.
Jadi, aku akan keluar cari lebih banyak duit. Bersama-sama, kita akan jadi kaya ya. Baik. Aku pergi dulu. Ya, aku akan gunakan semua kuasa hebat Super Leon ini untuk dapatkan duit. Aku perlu cari $1 dari mana-mana saja. Mari lihat. Di sana ada bomba sedang bercakap dengan orang ramai. Oh, alamak. Macam mana aku boleh guna kuasa hebat ini untuk dapatkan sebanyak mungkin duit? Sekejap. Aku nampak sesuatu yang pelik dari arah air. Aku kena pergi dekat untuk tengok apa itu. Sekejap. Apa benda tu? Ada robot besar sedang datang. Baiklah. Jangan risau orang-orang di pantai. Aku akan selamatkan korang daripada benda tu. Kuasa Super Leon akan musnahkannya. Rasalah pukulan ni. Wah. Dr. Eggman nampak macam robot. Tapi kalau dia jual barang di pasar malam, aku tak faham apa yang sedang berlaku. Jom, aku akan kalahkan kau dengan kuasa ni. Dan aku akan ambil duit tu. Ya. Ambil ni. Ini kuasa super singa. Dan aku cuma bayar $1 je. Bodoh. Wah, orang ramai dah tinggalkan pantai dengan cepat sebab takut. Aku tak suka langsung. Nampaknya dah jadi rumit dan... $1? Ada orang tertinggal kat sini. Bagus. Dengan ni aku rasa dah cukup kalau campur dengan apa yang watak-watak lain dari Supersonic akan dapat. Jadi, aku pergi dulu. Baiklah. Aku akan guna semua kepintaran aku. Sekarang aku dah jadi Super Tails untuk cuba cipta sebuah robot hebat yang boleh aku jual dengan harga mahal. Yeah! Sejujurnya, yang ni memang jadi sempurna. Aku rasa aku akan mampu jual dia dengan harga berjuta-juta dolar. Mari tengok, aku rasa aku nak buat sentuhan terakhir pada lengan dia dan lepas tu memang dah siap. Jadi silakan datang dan lihat robot aku yang menakjubkan bernilai $1 juta. Wah, robot tu memang nampak hebat. Walaupun aku dah agak tua dan tak banyak duit. Baiklah, harganya $1 juta. Tapi boleh dirunding, berapa yang kamu tawarkan? Aku bagi $1. Ya, setuju. Serius? Hebat, aku ambil. Aduh, Leon akan sangat gembira dengan dolar ini. Aku memang jenius. Baiklah, aku dah sampai. Aku rasa aku akan dapat banyak duit untuk Leon. Hey, apa khabar bro? Selamat datang ke cabaran tekan Tubi Factor. Kalau kau berjaya kalahkan aku, buat tekan Tubi, kau akan dapat $1. Macam mana? Aku akan belasa kau teruk-teruk. Itu kita tengok nanti. Jom, mula buat tekan Tubi. Tengok siapa tahan lebih lama. Baiklah, ini memang senang sangat untuk aku. Tengok berapa banyak tekan Tubi aku buat, Victor. Boleh tahan juga, tapi aku boleh buat lagi banyak. Tak betul tu. Tengok ni, aku akan buat jauh lebih banyak daripada kau. Ambil kau. Yeah. Ya, tunggu. Aku naik atas sini untuk terus buat tekan Tubi. Dan itu curang. Kalau buat atas tempat tinggi, lagi senang. Diamlah, kau takkan kalahkan aku buat tekan Tubi. Kau atau sesiapa pun takkan boleh. Kawan aku, kau akan bagi aku dolar tu dengan cara baik atau dengan cara kasar. Aku harap kau dah ambil pelajaran. Aku ambil dolar aku dan sekarang aku nak bagi pada Leon. Mesti dia akan sangat gembira. Ya. Susah juga aku nak cari orang yang sanggup berlumba dengan aku. Tapi akhirnya, aku dapat juga dengan hadiah lumayan $1. Hey Sonic, aku tak pasti patut ke aku terima perlumbaan ni. Aku rasa kau lagi laju dari aku. Dan dolar tu je yang aku ada. Dan... Ayo Big, ini akan jadi sangat seronok. Mari kita tengok siapa yang dapat dolar tu. Baiklah, setuju. Jadi, mari kita mulakan perlumbaan. Dalam 3, 2, 1. Masa, aku akan pergi habis-habisan. Berlari sepantas Supersonic. Memang tak boleh dihentikan langsung. Dan kalau ada sebarang keraguan, lepas seleko-seleko ini, aku akan aktifkan kelajuan maksimum aku. Oh ya, ini memang menakjubkan. Aku datang dari sebelah sini, aku datang dari sebelah sana, sekarang dari sini, dan tengoklah macam mana aku ambil semua seleko. Memang gila. Mustahil Big boleh kalahkan aku. Dolar tu akan jadi yang paling mudah dalam sejarah. Paling senang dapat dan menang. Sebab aku dah nak menang perlumbaan ni. Ya. Aduh, maaf Big. Aku tak tahu. Kau masih di permulaan lagi. Aduh, sial. Aku kalah. Ambil dolar kau ni. Terima kasih banyak kawan. Leon pasti akan sangat gembira dengan ini. Baiklah kawan-kawan.
Beritahu aku yang korang berjaya sebab aku perlukan duit. Aku cuma dapat $1 saja. Sial betul. Aku, Leon, minta maaf sangat. Juga cuma ada $1 saja. Aku menang pertandingan kekuatan dan aku ada $1 lagi. Dan aku juga, Leon. Jadi siapa yang berani bertaruh lebih dari $1 melawan kelajuan aku, jadi aku menang $1. Baiklah, itu jumlahnya $4. Tidaklah teruk. Kita boleh gunakan itu. Aku cuma perlu datang ke sini dan pilih betul-betul watak yang patut aku beli sekarang. Baby Sonic memang comel sangat, tapi aku tak pasti. Metal Sonic memang hebat, tapi aku pun tak pasti. Alamak, Silver, mungkin ya, dengan kuasa psychic kau, pasti kau boleh buat benda hebat. Aku beli. Ya. Espio, kau memang ninja yang sangat berkuasa. Mesti kemahiran kau boleh bantu aku. Jadi kau pun aku beli. Super Amy, Super Shadow, korang memang hebat. Tapi aku rasa aku akan pilih Super Shin Sonic dan segala ketakutan yang dia boleh bawa ke dunia. Dibeli. Dan dengan $1 terakhir aku, Fleetway Sonic memang sangat berkuasa dan sangat menakutkan. Tapi Mamat ni ada banyak senjata. Aku pasti kita boleh jual semua tu dan jadi kaya. Dibeli. Dr. Eggman, bersiaplah. Sebab aku akan balik dengan lebih banyak duit dan Super Sonic Legenda tu akan jadi milik aku sepenuhnya. Jadi kau kena cepat, Leon. Sebab ada pembeli lain yang berminat. Dan kalau kau tak cepat, dia akan dapatkannya. Apa? Tidak. Simpan untuk aku. Sial. Simpan untuk aku sebab aku akan jadi jutawan. Baiklah, kawan-kawan aku yang dalam bentuk super, aku perlukan bantuan korang untuk beri 100% Super Sonic Transformer. Senjata kau sangat kuat dan pasti boleh dijual dengan harga tinggi. Jual salah satu meriam kau atau apa-apa saja dan kita akan jadi kaya. Begitulah aku akan buat, Leon. Aku akan dapat banyak duit. Baiklah, Espio kesayanganku. Kau seorang ninja. Aku pasti kau boleh rompak bank dan ambil sebanyak mungkin duit. Betul tak? Sudah tentu, Leon. Jangan ragu. Aku seorang ninja dan aku tak akan kecewakan kau. Aku akan dapat banyak duit. Super Silver kesayanganku. Kau salah seorang yang paling berkuasa. Gunakan kuasa psychic kau untuk dapatkan duit. Ia akan sangat mudah, Leon. Aku akan dapat banyak duit. Hebat. Dan akhirnya, kau, Super Shin Sonic, kau benar-benar menakutkan aku. Entahlah, makanlah seseorang, buat huru-hara, kau adalah raksasa, dapatkan duit. Ia akan menjadi satu keseronokan untuk memusnahkan dunia ini demi beberapa $. Aku akan lakukannya. Hebat. Itulah semangatnya kawan-kawan. Buat habis-habisan dan kita jumpa lagi untuk kumpul duit. Baiklah, apa kata kalau aku tunjukkan kau meriam hebat yang aku ada ini dan kau belinya daripada aku? Aku kena tengok dulu sama ada ia boleh digunakan untuk hapuskan musuh-musuh aku. Mari kita lihat. Silakan, tengok ini. Tengok. Macam mana aku tembak? Kau suka tak? Selain itu, dia ada mod pembakar yang melepaskan tembakan api bertubi-tubi. Peluru-peluru ini membakar segala-galanya di laluannya. Dan yang paling aku suka, mod letupan. Peluru-peluru itu meletup dan boleh memusnahkan musuh-musuh kau dengan cara yang paling hebat. Macam mana? Kau rasa macam mana? Ini antara benda terbaik yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Aku nak beli, aku bagi $2. Hebat tawan, setuju. Dengan $2 tu, Leon mesti akan sangat gembira. Oh, kau akan nampak nanti. Baik. Aku di sini betul-betul bersedia untuk merompak bank ini. Aku akan guna kuasa ninja aku untuk masuk ya. Sekarang aku akan datang ke sini, ke bilik kebal, mengumpul semula semua cakra ninja aku. Dan buat klon bayang-bayang. Oh ya, kita berjaya masuk. Hebat, klon bayang-bayang. Kita kena ambil semua yang kita boleh di sini. Tengoklah, di sini aku cuma jumpa $1. Kau pula kawan, apa yang kau ada? $1 lagi. Sial betul. Aku tak dapat ambil lebih dan aku kena pergi. Aku akan keluar ikut belakang. Siap. Sekarang aku kena pergi sebelum mereka nampak aku. Kalau tidak, mereka akan ambil duit aku. Aku datang, Leon. Baik. Aku kena cari duit dengan cara yang terbaik. Mungkin ada kereta lain kat sini. Oh, sial betul. Aku dah buat masalah. Aku kena guna kuasa psychic aku untuk kebaikan. Kereta kau ada duit tak? Nampaknya tak ada. Jadi aku biarkan kau jalan dengan tenang semula. Oh, sial betul. Aku tak boleh ambil duit orang. Itu perbuatan orang jahat dan aku orang baik. Walaupun perisai aku kadang-kadang aktif dan sebabkan beberapa masalah. Aku tak suka macam ni.
Mari. Semua kenderaan lain datang sini. Ada sesiapa boleh pinjamkan aku walaupun $1? Aduh, tak boleh. Sial betul. Aku rasa aku dah buat masalah sikit. Kuasa psikik aku terlalu kuat dan tak ada siapa ada duit. Awak, cik. Maaf sebab pusing-pusing banyak kali. Awak ada $1 tak? Tak ada, maaf. Aku turunkan awak ke tanah sekarang. Awak tak apa-apa, okey? Tolonglah. Jangan lari dari aku. Aku cuma nak $1. Sial betul. Aku bukan orang jahat. Aduh, tak boleh. Orang semua lari dari aku. Kenapa jadi macam ni? Aduh, perisai aku. Maaf. You aktif sendiri bila ada orang muncul. Aduh, tak boleh. Lagi sekali. Sial betul. Aku rasa aku dah buat masalah dan aku takkan dapat duit. Baik, aku balik. Walaupun balik dengan tangan kosong. Inilah datangnya si pengganas bandar. Macam ni. Walaupun nampaknya ada orang yang dah buat kacau sebelum aku. Terima kasih. Super Sonic. Macam tu lah. Bagi aku duit orang bodoh. Kau buat benda paling bodoh, Lori. Aku dah pecahkan kau jadi 3. Dan korang semua akan bagi aku duit. Ambil tu. Berhenti di situ, kereta. Korang kena bagi aku duit korang. Oh, rupanya yang ni ada $1. Tapi tak cukup. Kau bagi aku duit $1 lagi. Dan kau juga bagi semua duit kau $1 lagi. Seronok betul buat macam ni. Dan tunggu, ada seorang wanita malang sedang berlari. Awak, cik, bagi saya $1. Hei, jangan lari dari saya, sial. Ambil ni dan ni. Supaya kau belajar apa. Jadi bila kau ambil duit aku, lawan aku, bagi aku $1 tu. Terima kasih banyak. Dan aku rasa dengan ni dah cukup. Aku nak bawa duit ni pada Leon. Mesti dia suka sangat semua duit ni. Oh ya. Baiklah kawan-kawan sekalian. Tolong beritahu aku yang kita semua dah jadi jutawan. Ya Leon, aku boleh jual salah satu meriam terbaik aku yang boleh tembak apa saja dengan harga $2. Aku masuk ke bank tapi mereka baru saja bersihkan dan aku cuma sempat ambil $2 saja. Maaf. Aku guna kuasa psikik aku untuk cuba pengaruhi orang. Tapi tak ada siapa yang terpengaruh. Maaf Leon. Aku tak ada $1 pun. Tak ada masalah. Sebab aku buat huru-hara. Aku kalahkan ramai orang dan aku ada $4. Baiklah, walaupun Silver tak dapat apa-apa, kami yang lain berjaya kumpul, ya Tuhan, $8. Dr. Eggman, beritahu aku yang kau tak jual apa-apa. Nasib baik. Mari, aku nak buat sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kau tahu apa aku nak cakap tentang $2 lagi tu? Ambil saja sebagai hadiah. Sebab semua ni dah dibeli. Ya, aku dah dapat. Macam mana tu Dr. Eggman? Kau nak tepati janji kau sekarang? Tapi bagus juga, Leon. Tak pernah ada sesiapa beli semua sekali sebelum ni. Saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan bahawa awak telah memenangi tawaran Super Sonic Lagenda. Jadi, Super Sonic Lagenda yang bernilai lebih dari $1 juta ini kini menjadi milik awak sepenuhnya. Oh ya Allah, ini sungguh menakjubkan. Saya akan terus pergi mendapatkannya. Saya naik dari sini. Akhirnya memiliki Super Sonic. Lagenda ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang terlalu baik untuk jadi kenyataan. Jadi kali ini, saya memang akan berubah. Oh ya, saya ialah Super Sonic Lagenda bernilai $1 juta. Ya, saya tak boleh bergerak. Kenapa saya tak boleh bergerak? Kau dah masuk perangkap aku, bodoh. Dengan membeli semua watak ini, apa yang kau lakukan sebenarnya ialah membebaskan semua zamrud kekacauan supaya semuanya jadi milik aku. Dan sekarang, aku akan gunakan semua itu untuk berubah dan bawa kau ke markas aku supaya kau sentiasa di sana sebagai patung emas. Apa? Tidak. Tolonglah, aku tak boleh bergerak. Sial betul aku ni. Diam si bodoh, lihatlah kuasa aku. Ya, selamat datang ke markas aku, di mana tiada siapa boleh lawan aku. Sekarang nikmatilah terkurung di dalam sana. Sampai bila-bila si bodoh. Sial betul. Macam mana aku boleh terperangkap dalam perangkap tu? Memang jelas dia nak tipu aku. Tapi betul juga aku ada Super Sonic yang bernilai lebih $1 juta. Ia sangat berkuasa. Jadi, sekejap. Aku ada satu idea. Aku masih ada sedikit duit baki dari pembelian terakhir.
Kalau aku masukkan kat sini dan sentuh benda ni, atap. Oh ya, aku akhirnya boleh bergerak semula. Dan sekarang, aku rasa aku dah ada semua kuasa supersonic legenda yang sedia. Jadi, aku akan terbang ke atas. Oh ya, ini memang hebat. Dan sekarang, ambil ni. Oh ya, Dr. Eggman, aku dah dapat kau. Kau memang milik aku. Ambil ni. Aku akan habiskan kau, Eggman. Mari sini. Kau ada di situ Oh, apa sebenarnya kuasa yang kau ada tu? Tidak. Ambil ni. Dan ni. Dan pancaran tu. Mari. Di mana kau, Eggman? Tunjukkan diri kau dengan pancaran ni. Aku akan hancurkan kau dan tamatkan kezaliman kau untuk selama-lamanya. Itu dia. Apa benda puting beliung gelap ni? Tak, aku tak akan mengalah. Aku akan buat huru-hara kat kau, Eggman. Kau akan tengok yang kau takkan dapat tangkap aku walau macam mana sekalipun. Nah, kau dah muncul. Aku dapat kau, sial. Ambil ni. Kau takkan selamat daripada tumbukan aku. Faham? Kuasa supersonic legenda akan hancurkan kau. Mari sini. Ambil ni. Aku dah dapat kau. Yeah. Ambil lagi. Kuasa aku akan hancurkan kau. Aku akan musnahkan markas bodoh kau kat sini. Dan sekarang, dari atas markas ni, dari tempat yang kau tak nak sesiapa nampak, di sini, aku akan lepaskan semua kuasa aku. Dan aku akan hancurkan markas kau. Ya. Sekarang kau dah tak ada markas lagi, Eggman. Matahari dah terbit. Dan kau tak akan dapat kalahkan aku. Ambil ni. Ni dan ni. Yeah. Ini pengakhiran kau, sial. Tak ada siapa boleh lawan supersonic legenda bernilai lebih $1,000,000. Ambil laser hebat tu dan hanguslah supaya kau hilang dari sini selama-lamanya, loser. Sekarang, kalau kau izinkan, dunia mesti terus diselamatkan oleh aku. Supersonic legenda ni takkan pernah berhenti berjuang dan takkan pernah benarkan penjahat takluk dunia kita. Ya.